Aku, Aisyah, tinggal di sebuah kampung kecil dekat Kuala Kangsar bersama suamiku, Rizal. Dia seorang lelaki yang sangat praktikal, sentiasa sibuk dengan kerja di syarikat pembinaan keluarga kami. Mesyuarat, panggilan telefon, urusan bisnes ke sana sini. Bagi Rizal, rumah hanyalah tempat untuk tidur. Aku pula menjalani rutin yang sederhana, memasak, mengurus rumah, dan kadang-kadang bertemu dengan kawan-kawan di kampung. Suatu hari, ketika minum petang bersama Kak Mariam, sahabat yang selalu ada idea luar daripada kebiasaan, dia memberi nasihat yang pelik tapi terukir dalam ingatanku. Aisyah, kalau kau rasa bosan tu, ambillah anjing besar. Nanti mata kau terbuka luas. Dia kata sambil senyum misteri, macam nak suruh aku buat sesuatu yang aku sendiri tak faham. Tak sampai seminggu, tiba-tiba muncul harimau, seekor anjing Jerman Shepherd besar, dengan mata tajam dan badan gagah, macam beruang pun ada. Malam pertama, aku duduk di ruang tamu sambil mengusap badannya yang hangat. Nafasnya yang berat dan dada berututnya buat aku rasa ada sesuatu yang hilang dari perhatian suamiku kini hadir di hadapanku. Rizal mengerut dahi bila nampak aku dengan harimau. Kenapa bawa binatang buas ni masuk rumah? Dia tanya, macam baru nampak hantu. Aku senyum manis, supaya ada teman, paling kurang ada yang pandang aku dengan penuh perhatian. Dia angkat bahu, balik ke komputer. Dan aku dah tak dengar apa-apa lagi. Waktu itu aku pakai baju kurung moden berwarna putih, kainnya melekap lembut di badan, dengan selendang biru muda yang membuatkan aku bebas bergerak. Kasut flak kulit hitam yang selesa di kaki, dan rantai perak pemberian Riza masa ulang tahun perkahwinan kami yang ke-10 berkilauan perlahan di bawah lampu ruang tamu. Harimau jadi pusat duniamu. Aku, tanpa sedar, mula berubah. Hembusan nafas panjang, senyuman kecil. Aku mula rasa ada sesuatu yang bakal mengubah hidupku buat selama-lamanya. Hari-hari berlalu. Harimau dan aku jadi tak terpisahkan. Rizal semakin tenggelam dalam kerja. Jarang pandang rumah. Kosong yang ditinggalkannya mula diisi dengan kehadiran si gegasi berbulu itu. Bulunya hitam dan coklat, licin dan lembut. Bila aku baring di sofa, dia hulurkan kaki besar dan restu kepala di lututku, macam teman sejati. Sekarang aku pakai baju tilunggar, kadang-kadang tanpa bra, seluar pendek kapas yang buat aku rasa bebas, macam terbang di rumah sendiri. Rantai perak yang dulu aku simpan rapi dan masuk laci, tak lagi jadi jimat, cuma kenangan hidup lama. Mataku bersinar dengan semangat baru. Pipiku yang dah lama pucat kini merah merona, seolah-olah ada api kecil dalam dada yang baru menyala. Suatu petang, Rizal balik awal dari pejabat, sesuatu yang jarang berlaku. Dia buka pintu perlahan, cuba buat bunyi, tapi aku dengar saja suara tawa kecil dan sentuhan lembut dari bilik tidur. Rasa macam drama Melayu pula. Dia intip dari pintu yang terbuka sedikit dan nampak aku baring di atas katil. Hanya memakai baju crop top dan seluar dalam rendam merah jambu. Aku mengusap harimau dengan penuh mesra. Rizal terpaku, macam jumpa hantu. Aku rasa pandangannya berat, tapi aku langsung tak peduli. Kali pertama, ada yang lihat aku dengan penuh pengabdian yang aku dah lama impikan. Keesokan harinya, dia cuba bercakap. Aisyah, kau betul-betul faham apa yang kau buat ni? Suaranya penuh kekeliruan. Aku senyum, tapi tak bagi dia lihat. Rizal menghela nafas, kalah dan pergi kerja. Aku tahu hubungan kami dah berubah buat selamanya. Diam-diam, aku pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam. Tapi aku tak tahu, harimau bukan sekadar anjing biasa. Ini permulaan cerita yang takkan dilupakan. Setiap hari bersama harimau terasa seperti bangun dari tidur panjang yang penuh mimpi. Dia sentiasa ada di sisiku, seperti bayangan yang tak pernah hilang. Bila aku menyiram pokok bunga di halaman kecil rumah kampung kami di Kuala Kangsar,
harimau setia duduk di sebelah, mata tajam memerhati setiap gerakanku, seolah-olah jadi penjaga rahsia aku. Hari itu aku pakai dres katan putih yang ringan, dihiasi bunga-bunga biru kecil. Bahu terbuka memperlihatkan kulit halus yang baru mula terik digigit mentari petang. Sandal tali nipis yang membalut kaki coklatku, menambah sentuhan feminin yang aku jarang tunjukkan pada Rizal. Aku rasa hidup, bebas dan penuh tenaga. Tapi Rizal? Dia hanya pandang dari jauh. Tak pernah lagi ajak aku makan malam, atau tanya tentang hariku. Dunia dia seperti berputar di dimensi lain. Kadang aku rasa macam jadi hantu dalam rumah sendiri. Malam tu, kampung sudah lena tidur, tapi harimau tiba-tiba menggeram perlahan dekat pintu bilikku. Aku bangun, pandang dia. Matanya yang selalu coklat kini berkilat kuning, macam lampu sulur misteri. Aku tersenyum gugup, mendekat dan mula mengusap kepala dia. Nafasnya hangat menyentuh tanganku. Waktu itu aku pakai tank top hitam yang melekat di badan, dan sket kulit pendek yang buat harimau jadi lebih elit. Mungkin dia suka seluar aku tu, siapa tahu? Rantai perak di leherku terasa berat, seperti menyerap tenaga aneh malam itu. Dalam hati aku rasa campuran takut dan teruja, macam ada sesuatu lebih dari sekadar seekor anjing. Macam dia rahsia gelap yang aku simpan sendiri. Keesokan pagi, Rizal cuba bicara. Aisyah, ini tak boleh terus macam ni. Rumah bukan kandang anjing. Aku hanya balas dengan senyum penuh makna. Bagi aku, ini adalah tempat suci aku. Dia diam, tapi matanya penuh kemarahan dan keliru. Aku tarik nafas, hati penuh tanda tanya. Apa yang aku rasakan dengan harimau ini lebih dari logik. Dan aku tahu, semuanya bakal berubah. Rumah kami mula berubah menjadi pentas bisu penuh rahsia dan pandangan tersembunyi. Aku, Aisyah, sudah tinggalkan imej wanita suri rumah yang tunduk. Sekarang aku berjalan di sekeliling rumah dengan baju oversized yang sengaja aku biarkan terjatuh dari bahu, memperlihatkan kulit halus dan berarenda merah jambu yang Rizal tak pernah lihat. Di kaki, aku pakai stoking nipis dan kasut tumit tinggi yang hanya keluar bila dia tiada. Harimau setia di sisi, seperti menyaksikan setiap perubahan dalam diriku. Suatu petang hujan rintik di kampung Sabak Benam, aku bawa harimau berjalan di hutan kecil berdekatan. Langit kelabu buat udara sejuk menyegarkan. Aku pakai trench coat merah yang ketat di pinggang, kontras dengan bulu hitam lebat harimau. Kami berjalan bersama, sampai jumpa batu bangkul lama yang ditumbuhi lumut hijau. Aku duduk tanpa fikir panjang, mengusap harimau dengan lembut. Matanya menatap dalam, dan aku rasa kehangatan yang bukan sekadar dari cuaca sejuk. Harimau, kau memang kawan sejati aku, bisikku hampir tak kedengaran. Malam itu, Rizal cuba lagi bercakap. Aisyah, kau habiskan masa dengan anjing tu lebih dari dengan aku. Aku senyum sinis. Mungkin dia lebih faham aku. Kau asyik kejas saja. Dia diam, tapi ketegangan antara kami makin mencanak, seperti ribut yang bakal meletup. Aku pakai piyama sutera biru yang ringan, menunjukkan lekuk tubuhku dengan halus. Harimau tidur di kaki katil, seolah-olah menyimpan rahsia kami. Tiba-tiba aku terdengar langkah di koridor. Aku buka pintu perlahan. Harimau menatap ke arah lorong, seolah-olah menanti seseorang. Dahi aku berkerut, satu getar aneh menjala ke seluruh badan. Aku sedar, hubungan manusia tak mampu lawan apa yang aku ada dengan harimau. Dan dia, anjing itu, menyimpan misteri yang belum bersedia aku bongkar. Hari-hari berlalu, dan aku rasa sesuatu dalam diriku bertukar setiap saat. Rizal makin jauh, dan harimau makin dekat, menjadi pendengar setiaku yang tak pernah menghakimi. Anjing besar itu, dengan bulu yang berkilat dan kaki sebesar tapak tangan aku, jadi rahsia yang aku simpan rapat di hati. Suatu pagi Sabtu,
Aku berdandan lebih rapi daripada biasa. Pakai blus satin warna merah anggur yang melekat lembut di badan, mempamerkan lekuk yang aku tahu selalu buat Rizal pandang pelik. Sket pensil hitam yang menonjolkan kaki panjangku, dan kasut tumit tinggi hitam yang setiap langkahnya buat lantai dapur berderit halus macam soundtrack drama Melayu. Harimau berjalan di sisiku, seperti pengawal peribadi aku yang penuh gaya. Rizal pandang aku dengan campuran cemburu dan tak percaya. Aisyah, ini dah melampau ni, katanya cuba kawal suara. Aku balas senyuman yang buat hatinya makin keliru. Malam tu, bila semua dah tidur, aku duduk di lantai ruang tamu bersama harimau. Cahaya lembut dari perapian menari di wajah kami. Aku usap telinganya yang lembut, dan dia pandang aku dengan penuh pengabdian sampai aku lupa segala masalah. Tiba-tiba, ada bunyi pelik di luar rumah. Bayang-bayang melintas di jendela. Harimau bangun serta-merta, mata kuningnya bersinar bagai lampu suluh dalam gelap. Siapa tu? Bisikku takut tapi berani. Aku pakai gaun merah ketat dengan belahan hingga paha. Rambutku yang terurai menambah aura misteri malam itu. Harimau nampaknya suka gaya baru aku. Mungkin dia fikir aku dah jadi ratu hutan. Rizal tak tahu apa nak buat. Aku pun dah tak peduli. Dunia kami dah terbahagi dua, dia yang jauh, dan aku dengan harimau, tak terpisahkan. Aku tarik nafas dalam. Malam itu, aku tahu, segalanya baru mula dan rahsia harimau akan meledak bila-bila masa. Pagi keesokan harinya, rumah kami terasa sunyi dan tegang, macam kawasan perang yang baru reda. Rizal elak pandang aku. Matanya lari-lari. Suara pun perlahan bila bercakap. Aku, Aisyah, rasa macam harimau dalam sangkar yang dah bersedia melepaskan diri. Kali ini aku sarung blus sutera krem yang licin melekat di kulit, bersama sket hitam midi yang melengkung cantik ikut badan, dan kasut tumit sederhana tinggi yang selesa tapi tetap anggun. Kalung perak lama yang dulu hadiah Rizal kini berkilau dengan makna baru. Macam jimat untuk tempoh baru dalam hidup aku. Harimau setia ikut aku ke mana-mana. Mata coklatnya tajam memerhati setiap gerak-gerik aku. Seolah-olah tahu apa yang aku fikirkan. Waktu makan tengah hari, suasana senyap sampai boleh dengar bunyi sudu jatuh. Rizal cuba pecahkan keheningan. Aisyah, kita perlu bercakap. Tak boleh terus begini. Aku senyum. Senyum yang penuh teka-teki. Kau tak tahu apa yang sedang berlaku, Rizal. Aku pun masih cuba faham. Lepas dia keluar ke pejabat, aku tutup semua pintu dan tingkap, ciptakan ruang rahsia untuk aku dan harimau. Aku pakai sweater halus yang menutup badan dengan sensual, dipadankan dengan sket pendek nedi yang tonjolkan kaki yang makin kencang. Harimau baring di sebelah. Nafasnya hangat sentiasa menyentuh kulit aku. Malam itu, ketika kampung sudah tidur, aku dengar bisikan halus dari koridor. Aku bangun perlahan dan nampak harimau menatap tajam ke pintu bilikku. Dingin merayap di tulang belakang aku. Tiba-tiba, bayang misteri melintas di tingkap. Harimau bangun dalam sekelip mata. Matanya menyala seperti api liar. Siapa di situ? Aku bertanya dengan suara bergetar. Tapi hanya sunyi yang menjawab. Tarik nafas dalam. Aku tahu malam ini akan mengubah segalanya. Harimau bukan sekadar anjing. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang aku harus hadapi. Walau Rizal takkan faham. Hari-hari selepas itu terasa sunyi dan tegang antara aku dan Rizal. Dia sudah tidak cuba berbicara. Hanya mengelak pandanganku. Aku, Aisyah, makin rasa hidup dan berani. Pakaianku jadi lebih menggoda. Malam itu aku kenakan dres hitam ketat, dengan potongan leher yang sopan tapi cukup untuk menampakkan kulit halus di dada, dan stokin nipis yang membalut kaki panjangku. Kasut tumit tinggi membuatkan aku rasa kuat, hampir tak terkalahkan. Harimau setia mengikuti setiap langkahku. Seperti perisai yang melindungiku dari dunia luar.
Suatu malam hujan, aku keluar berjalan-jalan di kampung yang sunyi. Aku pegang tali leher harimau yang menarik-narik dengan penuh semangat. Hujan membasahi trench coat merahku yang melekat di badan, menonjolkan setiap lekuk tubuhku. Rambutku yang basah melekat di wajah, dan aku tersenyum nakal, seperti memberontak dalam keheningan malam. Lampu jalan yang kekuningan mencipta suasana magis, seolah-olah dunia ini milikku sahaja. Harimau memandangiku dengan mata penuh pengertian, seolah-olah dia tahu setiap rahsia dalam hatiku. Kembali ke rumah, aku dapati Rizal duduk tepaku di sofa, wajahnya kosong. Dia bangun tanpa sepatah kata dan keluar dari pintu. Aku tersenyum kecil, tahu ini masaku untuk bersinar. Aku tukar baju, sarung sweater halus yang hampir transparan, membentuk tubuhku dengan jelas, dan sket kulit pendek hitam yang menambah sentuhan berani. Harimau baring di kaki katil, mata tajam memerhati setiap gerakanku, seolah-olah memberi restu. Tiba-tiba aku dengar bunyi dari loteng. Dengan jantung berdegup kencang, aku naik tangga perlahan-lahan. Pintu loteng terbuka, dan aku terlihat sebuah peti lama penuh dengan gambar-gambar lama aku bersama pelbagai anjing, semua bernama harimau. Aku terdiam. Suaraku berbisik, jadi ini rahsia kita? Diam sejenak. Tarik nafas dalam. Aku tahu, harimau bukan cuma seekor anjing, dia sebahagian dari diriku. Ikatannya melintasi masa dan sebuah rahsia yang harus aku hadapi, tidak kira apapun risikonya. Petinya di loteng penuh debu, tapi gambar-gambar di dalamnya masih terjaga rapi. Aku, Aisyah, duduk di lantai kayu yang usang, menatap satu persatu foto-foto itu dalam senyap. Setiap gambar menunjukkan aku bersama anjing berlainan rupa, tapi semua memandang dengan mata yang penuh tenaga dan semua anjing itu bernama harimau. Aku sarung sweater lembut yang rasa macam pelukan hangat, dan jeans lusuh yang sesuai untuk hari penuh penemuan rahsia. Dalam satu foto, aku muda dan tersenyum lebar, berdiri bersama seekor German Shepherd yang gagah harimau. Dingin merayap di tulang belakang aku, seolah-olah masa lalu sedang memanggil untuk aku fahami sesuatu yang selama ini tersembunyi. Tiba-tiba aku dengar langkah kaki di koridor. Harimau terus berdiri, telinganya tegak, menggeram perlahan. Aku sarung baju panjang dan selendang ringan, merasai hembusan sejuk malam masuk dari tingkap yang terbuka sedikit. Rizal masuk ke loteng dengan wajah letih dan penuh risau. Aisyah, apa yang kau buat di sini? Suaranya tegang, penuh tanda tanya. Aku cari jawapan, balasku, tidak lepas pandang dari foto-foto itu. Dia menggeling, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, lalu keluar tanpa kata lagi. Malam itu, angin bertiup kencang di luar, membawa bersama beratnya masa lalu yang kini menekan dada aku. Harimau baring di sisi, nafasnya hangat menyentuh kulitku. Aku tahu, ikatan kami lebih dalam dari yang aku sangka. Aku pakai gaun satin biru gelap yang lembut mengalir di badan, dan cahaya api unggun dari perapian membuat kain itu berkilauan halus. Diam. Tarik nafas. Hening seketika. Tapi rahsia masa lalu itu adalah misteri gelap yang menunggu untuk dibongkar. Dan aku sedar, harimau bukan sekadar anjing, dia kunci kepada kebenaran yang mampu meruntuhkan segalanya. Pagi berikutnya, suasana di rumah terasa berat, penuh dengan rahsia yang belum terungkap. Aku, Aisyah, rasa jantung berdegup kencang, memakai set linen putih yang ringan dan sejuk, kontras dengan badai emosi yang bergelora dalam hatiku. Kakiku bersarung sandal ringkas, tapi pandanganku tegas dan penuh tekad. Rizal mengelak pandanganku, jarak di antara kami terasa nyata dan menyakitkan. Dia kelihatan keliru dengan wanita yang sedang aku menjadi, dan juga dengan ikatan pelik yang aku miliki dengan harimau. Petang itu, ketika matahari mulai terbenam di balik bukit-bukit merah, aku terdengar bunyi dentuman aneh dari halaman belakang. Berlari keluar,
Aku lihat harimau sedang bertarung dengan bayangan hitam yang sukar dijelaskan. Bulu di badannya berdiri tegak, mata kuningnya menyala dalam kegelapan, dan ia menggeram dengan amaran. Aku memakai blus merah sutera dengan potongan leher yang sopan, serta sket hitam ketat yang menonjolkan bentuk tubuhku. Harimau berhenti seketika, pandanganku bertemu dengan matanya yang seperti cuba menyampaikan sesuatu yang aku belum faham. Malam itu, Rizal menghadapi aku untuk kali terakhir. Aisyah, ini bukan hidup yang kita impikan. Kau atau anjing itu, katanya dengan suara tegas. Aku balas dengan senyum dingin dan penuh keyakinan, aku sudah buat pilihan. Dia keluar meninggalkan rumah, meninggalkan ruang kosong yang aku sudah tidak rasa kehilangan. Tarik nafas. Hening seketika. Aku tahu, apa yang bakal berlaku tidak dapat dielakkan. Rahsia antara aku dan harimau akan meletus, dan mungkin, inilah permulaan takdir sebenarnya aku. Malam itu jadi titik akhir sekaligus permulaan sesuatu yang aku tak pernah bayangkan. Aku berdiri di ruang tamu rumah tua kami di Kuala Kangsar, memakai gaun hitam baldu yang melekat di badan, dengan belahan panjang di sisi yang mengundang imajinasi. Kasut tumit tinggi berderap di lantai kayu. Suaranya memenuhi keheningan malam. Harimau berdiri tegap di sisiku, mata kuningnya berkilau dalam gelap, seperti dua lampu sulu yang menembus kegelapan. Tiba-tiba, dari halaman belakang, aku terdengar bunyi aneh. Perlahan aku buka pintu, nampak sosok bertudung hitam melangkah pergi ke dalam kegelapan, meninggalkan sebuah kalung lama yang terukir nama harimau. Jantungku berdegup kencang, dan harimau terus maju, menggeram dengan ganas. Hari-hari berikutnya, desas-desus mula tersebar di kampung. Orang hilang secara misteri, bunyi anjing menyalak di tengah malam, tulang-tulang ditemukan di depan pintu rumah penduduk. Polis menyiasat, tapi tiada siapa dapat menjelaskan hubungan pelik antara masa lalu dan masa kini. Suatu hari, aku terima sepucuk surat tanpa nama. Di dalamnya sebuah lukit kecil berisi sehelai bulu hitam dan mesej, harimau tidak pernah mati. Dia menunggu kau. Aku memakai kod bulu tebal dengan selendang merah di leher, berdiri di ambang pintu sambil menatap jauh ke dalam malam. Aku tahu, cerita aku belum berakhir. Tarik nafas dalam. Hening sejenak. Misteri harimau terus berlegar. Dan aku tahu, untuk mencari kebenaran, aku harus hadapi bayang-bayang yang lebih gelap daripada apa yang pernah aku bayangkan. Cerita sebenar baru sahaja bermula.